Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam sesi sembang ilmiah bersama saya dan Puan Hajah Maziah. Jadi ini merupakan siri yang terakhir bagi kajian kita tentang sejarah Mekah sejarah ziarah Mekah kita. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan beberapa masjid yang ada di sekitar Makkahul Mukarramah. Masing-masing ada mempunyai kelebihannya sendiri, ada sejarahnya yang sendiri. Okey, yang pertama Masjid Jiranah. Masjid ni sangat popular di kalangan jemaah umrah kita kerana ini adalah masjid miqat, di mana selepas jemaah dibawa menziarahi Padang Arafah, Jabal Rahmah, Muzdalifah, Mina, mereka akan tamat ziarah mereka di Masjid Jiranah ini. Dan di sini merupakan masjid miqat, di mana jemaah yang ingin melakukan umrah sunat atau umrah badal boleh berniat di sini. Dan lazimnya hanya kita datang sekali saja sepanjang permusafiran kita di bumi Mekah ini. Sebab biasanya agensi akan bawa sekali saja. Tapi kalau jemaah ingin pergi kali kedua, ketiga, dia terpaksalah membiayai sendiri. Sebab jaraknya daripada kota Mekah agak jauh. Jadi di Mekah ada masjid yang lebih dekat untuk kita berniat umrah kita. Okey. Sama-sama kita dengan Puan Hajah Maziah untuk melihat apa latar belakang Masjid Jiranah ini. Silakan. Nama diambil sempena seorang wanita yang dungu. Ya, dungu ni maksudnya kurang sioman sikit. Ya, apa dia? Kisahnya terakam dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 92 yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi sebagaimana seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya, jadi dinyatakan perempuan dungu ini dia memintal benang. Dah siap dibukanya balik. Bila dipintalnya balik, dah siap dibukanya balik. Ada iktibar di sebalik cerita ini. Apa dia Puan Maziah? Iktibar dari ayat, jangan membatalkan perjanjian yang telah termeterai. Allah ingin memberitahu kita, bila kita berjanji, jangan kita batalkan. Kalau kita batalkan, samalah kita macam perempuan dungu tadi. Dia yang kurang sioman tadi. Apa jua perjanjian? Apa jua keadaan? Bila berjanji, patuhi janji itu. Tepati janji itu. Seterusnya Puan Maziah. Terletak lebih kurang 24 km dari timur laut Masjidil Haram. Saya kata tadi jauh 24 km. Jadi kalau kita naik teksi secara sendiri, kita mungkin kena 100 rial agaknya. Pergi balik. Okey, seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti di sini untuk membahagikan tawanan dan harta rampasan perang Hawazin ketika dalam perjalanan pulang. Rasulullah di sini membahagikan harta rampasan perang dan tawanan dalam perang Hawazin. Di sini tempatnya. Kemudian Rasulullah bermikat di sini. Ya Puan Maziah? Rasulullah baginda juga berihram umrah di sini. Jadi kita berniat umrah di sini, kita ikut sunnah Rasulullah. Pahalanya sangat besar sebab di samping kita mendapat umrah, kita mengikut sunnah Rasulullah. Kita mengikut miqat Rasulullah. Okey. Seterusnya kita akan pindah ke masjid lagi. Tambah lagi masjid, iaitu Masjid Tan'im. Apa sejarahnya Puan Maziah? Masjid Tan'im dikenali juga dengan nama Masjid Sayyidatina Aisyah. Dikenali juga Masjid Tan'im ini sebagai Masjid Sayyidatina Aisyah. Apa ceritanya Puan Maziah? Di sini beliau berniat ihram untuk menunaikan umrah. Diriwayatkan bahawa Aisyah berhadas dan telah mengerjakan rukun-rukun haji kecuali tawaf. Beliau mengadu kepada Rasulullah kerana tidak berpeluang mengerjakan umrah seperti orang lain. Jadi Aisyah ni telah mengerjakan ibadah haji, dah siap semua rukun. Biasanya
lepas menunaikan haji, kita susuli dengan umrah sunat. Jadi Aisyah oleh kerana dia uzur, jadi dia tak sempat melakukan umrah sunat itu. Jadi bila dia sudah bersih suci, jadi dia mohon kepada Rasulullah untuk melakukan umrah sunat. Jadi Rasulullah telah mengarahkan saudaranya. Nama dia apa nama dia? Rasulullah mengarahkan saudaranya Abdul Rahman bin Abu Bakar untuk membawa Aisyah ke Tanaim untuk bermikat ihram. Jadi kita kena pasti boleh kita anggap ia sebagai miqat Sayyidatina Aisyah. Ya, miqat yang besar juga ni. Ya. Baik. Apa lagi seterusnya, Puan? Letaknya 7.5 km dari Masjidil Haram. Ya, tak jauh. 7.5 km di Masjidil Haram. Kalau kita naik bas, lebih kurang 5 rial saja. Kalau naik taksi, pergi balik 10 rial. Ya. Jadi ini mikat yang paling popular bagi jemaah umrah. Ya. Tamu Allah yang ingin melakukan umrah sunat dan badal mereka, sebab dia dekat, ya, mudah kita pergi ke sana. Okey, seterusnya. Masjid ini merupakan sempadan tanah halal paling dekat dengan Bandar Mekah. Diiktiraf sebagai salah satu mercu tanda Makkah dengan reka bentuk Islam yang unik dan reka bentuk bagaimana yang tersendiri, bangunannya yang tersendiri. Ya, Masjid Tanaim ni sesuatu masjid yang unik. Yang pertama, dia letaknya di antara tanah haram dan tanah halal. Sebahagian daripada masjidnya berada dalam tanah haram, sebahagian lagi di tanah halal. Dalam bahagian masjid, dalam membarnya, dalam ruang solat masjid tu dalam tanah haram. Tapi di luar, lobi-lobi luar tu dalam tanah halal. Jadi, jemaah umrah kena hati-hati. Sebab kalau mereka berniat di luar, solat di luar, ya, tidak masuk dalam masjid, bermakna dia telah solat dalam tanah halal. Dia berniat umrah di tanah halal, di mana umrahnya tidak sah. Dia kena berniat di dalam kawasan di tanah haram, iaitu dalam masjid. So, masuk dalam masjid. Jangan buat suka-suka hati saja, ya. Okey. Jadi, dia merupakan mercu tanda kota Mekah. Sebab bila kita datang daripada Madinah, masuk Mekah, masjid inilah pertama sekali kita nampak sebagai sempadan tanah haram dan tanah halal. Ya, di sini ada guard, ada orang menjaga, pos kawalan yang mengasingkan orang bukan Islam dengan orang Islam. Ya, orang yang bukan Islam diarah berwatak balik, U-turn balik keluar. Yang Islam dibenarkan masuk. Ya, jadi benaannya agak unik sikit, berbeza dengan masjid-masjid yang lainnya yang di kota Mekah yang banyak berunsurkan Osmaniyah, ya, Osmaniyah punya budaya Turki, ya. Okey, jadi seterusnya kita tengok nama beberapa masjid lain di sekitar kota Mekah yang walaupun tidak terkenal tetapi ada sejarahnya yang tersendiri. Kita tengok nama dia saja, Puan Masya. Masjid Bai'ah Al-Aqabah. Ya, satu. Masjid Jin. Ya. Masjid Sajarah atau Pokok. Ya. Masjid Al-Fath di Jumum. Ya. Masjid Al-Rayah. Dan ada lagi? Ada. Masjid Al-Rayah, ya. Masjid Al-Rayah tu yang terakhir. Ya. Ulang balik pun Masjid daripada awal. Masjid Bai'ah Al-Aqabah. Ya. Masjid Jin. Ya. Masjid Syajarah Ya. atau Pokok. Ya. Masjid Al-Fath di Jumum. Ya. Masjid Al-Rayah. Okey. Itulah dia masjid-masjid yang terdapat di sekitar kota Mekah. Dan saya yakinlah jarang kita pergi ke masjid ini, kita hanya lalu, semua mutawif akan tunjukkan. Itu saja. Ada sedikit sejarahnya yang akan ditunjukkan oleh penziarah kita, muzawir kita yang bawa kita ziarah. Ya, dalam kesempatan yang ringkas ini saya tak dapat menceritakan semuanya. Sebab kita nanti bila kita pergi ke Mekah, kita menjadi tamu Allah untuk menjaga umrah, kita ada mutawif yang bertugas di Mekah yang akan memimpin kita. Ya. Jadi jangan risau. Mereka akan menceritakan kepada kita lebih detail lagi, lebih komprehensif lagi. Sebab mereka lebih tahu. Dan kita rajin bertanya kepada mereka. Ya. Okey. Jadi
Nampaknya tamat sesi perbincangan kita, penelusuran kita, susah betul menyebut perkataan itu, tentang sejarah, tempat-tempat bersejarah di Makkatul Mukarramah yang sangat berfaedah, bermanfaat kita untuk ziarahi bagi memantapkan iman dan takwa kita, iktikad kita pada agama Islam kita yang masuki ini. So, jadi setakat ini saja kita sembang ilmiah kita. Jadi kita ada 4 fasa. Fasa yang pertama tentang falsafah umrah, konsep umrah. Kemudian yang kedua, fasa yang kedua, komposisi dan organisasi umrah. Kemudian kita ada tata cara mengerjakan umrah. Dan fasa keempat ini ialah berziarah di Madinah dan di Makkatul Mukarramah. Okey. Saya dan Puan Marziah memohon ampun dan maaf jika ada sebarang salah dan silap, sebab rakaman ini lebih susah daripada memberi kursus secara bersemuka. Sebab bila kita tersilap, tersasul, terbelit lidah kita kena berhenti rakam semula. Jadi semoga usaha kami berdua yang daif ini, dengan kita punya kelengkapan yang sangat terbatas, dengan ilmu juga yang sangat terbatas, semua Islam saja yang berapi-api, yang bersemangat. Jadi kami kemukakan ini, semoga dapat membantu para bakal-bakal tamu Allah sedikit pengalaman asas untuk mereka jadikan bimbingan atau menjadikan bahan untuk dibawa ke Tanah Mekah untuk mengerjakan umrah yang mabrur di sini, insya-Allah. So, akhir kata, salam kasih mesra sekali lagi daripada saya dan Puan Hajah Marziah. Semoga insya-Allah kita bertemu di Mekah mungkin, insya-Allah kami, saya dan Puan Hajah Marziah, insya-Allah akan mengadakan 1-2 kunjungan ke Mekah juga dalam tahun 2026 ini. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin turut serta, dipersilakan. Okey? Jadi kita akan ada agensi yang akan kita lantik untuk membawa kita ke sana. Mungkin saya memberi bimbingan sebagai ketua rombongan saja. Sebab di Mekah kita ada mutawif yang lebih berpengalaman, yang lebih luas pengetahuan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehingga kita berjumpa lagi dalam masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.